Hari ni saya nak ulas sikit kes bro daripada Melaka yang polis saman dia sebab pakai helmet bervisor gelap ni. Visor gelap ni, ni penutup cermin ni, penutup cermin yang gelap. Ni kebanyakan kami rakyat Marhai ni naik motor kapcai je untuk pi ulang alik kerja. Visor gelap ni semua fungsi dia macam spek mata hitam juga. Tujuan untuk tak mau bagi cahaya matahari yang menyilau mata ni. Kami tentang undang-undang yang membebankan rakyat ni. Sepatutnya buatlah undang-undang yang bagi memudahkan rakyat. Ni kira nak curi, rompak duit rakyat je. Tengah-tengah jalan nak rompak duit rakyat. Pemimpin apa? Mereka pun naik kereta kerajaan yang cermin gelap. Sekian.